Di SIRIM kita mengajar di mana kursus yang disediakan adalah peluang pekerjaan di luar memang cerah. Yang ada SPM tapi dia lepasan universiti tak habis, yang tu pun bagus. Golongan-golongan tu. Kau antara orang-orang yang rugi duduk kat Malaysia. Hello, Assalamualaikum, anda bersama saya Bukan 1 minit geng. Hari ni kita bersama dengan Misa Podcast, di mana kita dalam kempen mudahnya mencari kerja, We Create Industry Expert. Guys, hari ni saya kapal nak bawa satu orang yang korang kena kenal dalam industri R&D. Apa tu? R&D ke RTD? Korang kena tahu tau, di dalam sektor yang di mana diorang mengetengahkan teknikal dalam oil and gas ni, terlibat juga geng-geng SIRIM ni semua. Hari ni kita nak bawakan Encik Syafiee daripada SIRIM Malaysia. Assalamualaikum Encik Syafiee. Waalaikumsalam. Okey Encik Syafiee, kita sekarang nak tahulah, nak bagi tahu dekat orang kat luar sana tu, apa itu SIRIM. Bukan sekadar buat helmet dan juga barang elektronik kat dapur tu. Dan SIRIM juga main peranan untuk R&D, Non-Destructive Testing. Dalam arti berkenaan oil and gas ni, boleh terangkan sikit apa itu yang dimaksudkan? Okey, sebenarnya NDT ni kita fokus pada latihan. Latihan bidang non-destructive test ataupun ujian tidak merosakkan. Ujian tidak merosakkan. Ujian tidak merosakkan, ataupun lain boleh dikatakan ujian tanpa musnah pun boleh juga. Ujian tanpa musnah. Jadi diorang kalau buat ujian tu memang terus kasih maximum impact lah? Bukan. Ke step by step? Kita satu-satu produk tu kita buat ujian. Kita akan fokuskan dia punya internal atau kedalaman objek tu ataupun spesimen itu. Kita lihat adakah dia memenuhi piawaian ataupun okey. Boleh beritahu dekat luar sana tu, mesti diorang tak faham lagi. Cik Syafiee ini datang buat testing ni untuk bidang apa? Apa maksud NTD-RT? NDT, RT itu adalah non-destructive test. RT itu radiography testing. Radiographic testing. Jadi benda ni melibatkan sinar X-ray. Betul. Okey, sinar gamma lah. Betul. Dia ada sinar X-ray dan sinar gamma, dua jenis sinar. So dekat helmet kita guna sinar gamma juga? Tidak. Dekat mana kita guna sinar gamma? Welding ataupun komponen-komponen yang struktur besi. Termasuk underwater piping. Betul. Jadi semua yang berlabakkan besi semua lah. Okey, sebab tu kalau dekat dalam industri oil and gas ni, semua benda dari piping, casing mesti di bawah kelulusan SIRIM. Dia memerlukan inspection ataupun pengujian. Setelah melalui pengujian dia lulus. Jadi bila lulus tu kita akan keluarkan satu report. Report tu sertifikat dia lah. Ya, okey, kita nak berkenalan juga dengan Cik Syafiee. Cik Syafiee, boleh cerita sikit pengalaman Cik Syafiee berkenaan dengan R&D ni? Sebab apa? Dekat dalam MISA ni, diorang ada mengetengahkan satu silibus ataupun pada anak-anak muda ni yang nak cari peluang pekerjaan dalam bidang NDT-RT. Benda apa tu? Hari ni korang akan bersama dengan CEO Kapal dengan bersama Encik Syafiee, di mana pakar expert kita daripada SIRIM akan menceritakan dengan korang berkenaan dengan silibus dan juga mata pelajaran ni, di mana MISA menjanjikan lepas korang belajar dengan diorang terus dapat kerja, InsyaAllah. Bukan janji tapi pasti bosku. Okey Cik Syafiee, kita balik semula. Kita nak tanya Cik Syafiee, sekarang ni berapa lama dah berpengalaman dengan NDT ni? Dalam industri NDT ni lebih daripada 30 tahun. 30 tahun jadi lebih kurang dalam 10 tahun dulu dah bekerja sebagai industri. Okey. Jadi di industri bermula daripada tahun 2000 lebih, saya fokus pada training. Fokus pada training dalam bidang radiografi testing dan ultrasonic testing dulu lah. So apa kena mengena NDT-RT dengan oil and gas? NDT-RT ni dia sebahagian daripada inspection lah. Maksudnya dekat oil and gas tu kebanyakannya adalah besi. Ada joining, apa-apa yang melibatkan joining, dia ada welding. Bila welding kita kena tentukan dia punya kualiti. Jadi kualiti sesuatu joining tu dia menggunakan kaedah radiography testing. Okey, jadi kalau kalian tahu, pelantar-pelantar minyak ni semua duduk tengah-tengah laut dan kukuh sampai 20, 30, 40 tahun. Ini semua kerja Cik Syafiee and the team, geng. Tepuk tangan sikit untuk mereka yang mereka menjalankan tugas mereka dan memastikan benda tu selamat sampai
certain period lah. Betul. Sebab semua benda kat dunia ni ada expired date dia. Jadi sebab itulah kita dekat Malaysia ni masih menggunakan perbadanan daripada SIRIM ni semua. So Cik Syafiee, sepanjang Cik Syafiee ni dah cakap 30 tahun ni, Cik Syafiee selalulah ke pelantar minyak ataupun mostly dekat mana tempat kerjanya? Buat sekarang ni saya dah fokus pada training saja. Jadi tak adalah lagi bermula 2015 tu saya dah tak pergi. Jadi masa bertugas tu memang buat testing, kira kerja buat testing je. Sebelum tu. Yang sekarang saya lebih training sajalah, instructor lah. Training kat mana tu? Training di SIRIM Academy, SIRIM lah. SIRIM Academy. Yeah. Okey, alright. So dekat sini kita dah tahu MISA dan juga SIRIM Academy, mereka berkolaborasi untuk mencari anak-anak didik bangsa kita di Malaysia ni yang berminat nak tahu pasal NTDRT. Dia salah satu yang sangat mencabar dan menjanjikan gaji yang lumayan. Betul Cik Syafiee? Betul. So Cik Syafiee boleh cerita ulas sikit daripada statement tu. Apa yang dimaksudkan pulangan yang besar? Macam menarik ya. Kalau kita lihat dari segi peluang pekerjaan tu, mana siapa-siapa yang telah melalui kursus di melalui MISA dan juga dan SIRIM Academy, serta mengambil peperiksaan JPK di bawah SKM, kita mudah peperiksaan, lulus. Setelah lulus, keluar slip peperiksaan. Dengan slip peperiksaan tu, kita dah boleh memohon kerja di industri. Okey, sekarang kita kena bagi tahu untuk masuk dalam mata pelajaran ataupun pembelajaran khusus NDTRT ni, apa khusus kelayakan yang mereka perlu ada? Minimum SPM. Minimum SPM dan kena ada sedikit matematik lah, kena kredit sekurang-kurangnya lah. Kena kredit sekurang-kurangnya. Jadi kalau dia orang ada SPM tapi semua gagal, boleh tak? Boleh, tapi mungkin dia akan bila fail tu kan kena repeat balik lah. Sebab ramai yang tanya saya, Cik Syafiee, CEO kapal ada kerja kosong tak? Saya tak ada SPM. So dekat sini kita kena bagi tahu dia ada certain kursus yang memerlukan korang kena ada SPM yang bagus, dan ada yang memerlukan hanya sekadar cukup syarat saja. Jadi korang boleh tahu mengira, membaca, menulis, bukan mengurat dan juga bergaduh. Tetapi itu kita tolak tepi dulu. Sebab dekat SIRIM ni, diorang ada menyediakan kursus ni. Kepada mereka yang berminat guys, nak tahu lebih berkenaan dengan NDTRT. Apa tu? RT? Bukan rehat terus geng. Kita akan bersama dengan Cik MISA ataupun Cik Syafiee kita selepas ni. MISA Podcast, We Create Industry Expert. Kita jumpa selepas ni. Assalamualaikum. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, MISA dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, laju lah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada, cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh je ambil kad semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu dan ambil masa lama juga lah. Assalamualaikum. Kita kembali bersama dengan CEO Kapal. Bukan 1 minit 1 soalan geng, tapi kita bersama dengan MISA Podcast, We Create Industry Expert. Bila cakap benda tu, mudah je untuk bekerja sebenarnya. Bukan susah pun, tapi korang saja yang buat susah. Tak ada SPM lah, pergi merempit lah. Dekat sini CEO Kapal dan juga MISA nak bagi tahu kepada adik-adik kat luar sana, mak-mak, pakcik-pakcik, jiran belakang rumah, jikalau korang rasa hidup ni down, jangan risau, jangan menangis, jangan duduk kat bucu katil. Korang kena tengok, dengar habis. Di sini ada menyediakan peluang pekerjaan dalam silibus-silibus yang korang minati. Tapi hari ni kita bersama dengan Cik Syafiee. Cik Syafiee, kita nak tanya sikit lah dengan Cik Syafiee kan. NDTRT ni satu benda yang baru lah kan. Orang memang gapo dia tu, dia sebut ni, dok pas aku. Okey, kita kena bagi tahu. Ini adalah salah satu
kursus yang ditawarkan di mana korang belajar dan terus dapat kerja di bawah Sirim Academy tu. Jadi kita nak tanya dengan ni, macam mana benda ni boleh tercipta, pembelajaran ni? Dan apa digunakan dekat selain daripada piping ni? Pada asalnya NDT radiography testing tu ataupun RT berasal daripada bidang medical. Bidang medical. Contohnya macam kita nak dapat pekerjaan, kita pergi ke klinik, kita x-ray badan kita. Okey. X-ray dan dapat ada filem. Okey. Filem tu ada yang putih tu adalah kita bahagian kita punya tulang serangka kita. Mana tu keras. Dalam industri kita x-ray bukan orang, kita x-ray objek kita adalah satu joining atau sambungan welding. Okey. Apa-apa welding ataupun joining kita panggil. Jadi setiap sambungan tu kita nak memastikan kualiti dia memenuhi kualiti, kita x-raykan dia. Jadi apa-apa dalam filem nanti akan terbalik daripada yang rangka kita ni. Rangka kita ni keras, jadi dalam filem untuk industri, mana-mana yang hitam tu adalah void ataupun rongga kosong. Jadi sambungan yang mempunyai rongga kosong tidak memenuhi kualiti. Jadi kita rejectkan dia. Jadi tujuan kursus RT ataupun radiography testing ni, kita mencapai satu tahap dan lulus, kita melakukan ujian, decide, dan juga kita akan mengeluarkan report berdasarkan spesimen atau joining yang kita buat inspection tu. So kalau budak-budak ni masuk kerja dengan dalam bidang ni, kira diorang akan jadi satu orang yang pakar untuk meluluskan satu-satu barang. Betul? Untuk masuk kursus dan lulus peperiksaan serta 6 bulan pengalaman dah memadai untuk sebagai kompeten dan boleh buat sign report. Sign report itu yang kita tak tahu. Sign report tu yang mahal tu kan. Jadi sign report tu tanggungjawab besar tu. Ya, jadi dia perlu lulus peperiksaan. Kursus tu modulnya adalah 40% teori, 60% praktikal. 60%. Jadi peperiksaan DBK tu berdasarkan nisbah yang tu. Okey. Dia ada praktikal tu selalu dihantar student-student ni ke mana? Ke Sirim Academy. Diorang akan duduk situ berapa bulan? 6 bulan. Kita jumlah hari adalah 23 hari. 23 hari. Makan minum semua disediakan lah. Makan minum disediakan. 3 hari peperiksaan. Okey, 3 hari peperiksaan. 23 hari adalah kursus teori dan praktikal. Okey. Mana 40-60% lah. 3 hari peperiksaan JBK. Total hari tu adalah 26 hari. Okey, dalam masa 26 hari saja kursus ni Betul? Ya, betul. Kira kurang dari sebulan. Betul. Mereka ni kalau keluar, mereka akan bekerja dalam sektor mana? Boleh terang kat diorang? Dia banyak pilihan. Sama ada dia nak bekerja di offshore. Berdasarkan kepada pengalaman yang sebelum ni, contohnya satu company, boleh sebut nama company tu? Boleh. Contohnya macam Veloci. Dia mengambil lulusan ni terus bekerja di offshore terus. Siapa-siapa pemegang yang kompeten level 2, dia akan dilepaskan. Maksudnya dia tidak ada guide lah. Maksudnya dia ada jadi terus. So ada level-level pula ni? Level-level bangsawan ke macam mana ni? Untuk MISA punya program ni, kita memang fokuskan pada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 dia kombinasi. Okey. So kan, korang faham tak sekarang ni apa itu mata pelajaran ataupun kursus NDT-RT ni? Kalau korang fikir balik, dekat tengah-tengah laut ni, saya cakap dalam bidang offshore dan juga perkapalan, semua benda dibuat daripada besi tau. Dan akan ada welding-welding, join-join ni semua. Akan sampai satu masa mereka akan datang untuk buat welding menggantikan, berarti maintenance. Jadi maintenance ni benda yang berterusan, takkan habis sampai kiamat, geng. Selagi mereka nak bagi benda tu bergerak ataupun kukuh, maintenance tetap dilakukan dari masa ke semasa. So Cik Syafiee, saya nak tanya lah berkenaan dengan NDT-RT ni, pada mereka ni macam mana pula dengan lepas diorang belajar 26 hari, adakah gaji diorang terus keluar jadi RM26,000? Kita kena beritahu tu je. Ini sedap bos, CEO kapal cakap ni, boleh ni pakai Honda Civic, kena kabur dia. Untuk gaji lepasan daripada Sirim Academy dan MISA ni, maksudnya bagi yang lulus, kebanyakan untuk tahap 2 ni dia ada rate dia sendiri di luar sana. Dia ada rate. Maknanya apa yang saya pernah dengar daripada mulut-mulut yang renew, dia orang akan mendapat gaji sekurang-kurangnya 7,000 berdasarkan kepada allowance offshore dan juga tahap 2. Tahap 2. Dah tahap 2 tu 26 hari. Lulus. Dan dia orang keluar, pendek kata, kalau dah masuk dengan MISA Academy di bawah kelolaan Sirim ni, terus dapat kerja. Ataupun mereka akan akan disunting oleh pihak MISA.
pihak Misa uruskan. Okey. So mereka akan mencarikan syarikat-syarikat yang nak menggunakan tenaga-tenaga mereka dan ilmu-ilmu mereka ni lah. So mereka kenalah menapak dan bekerja dalam industri itu dengan syarikat masing-masing lah. Sebab kita kena bagi tahu. Sebab ada orang cakap Misa Academy ni betul ke bagi kerja? Permanent ke? Kita kena fahamkan kat mereka, dalam industri oil and gas dan perkapalan, kita orang ni kerja by contract. Jadi kalau dia atas job, korang kena faham, dia bukan kerja pukul 5 balik, pergi pukul 8 balik pukul 5. Itu kau kena kerja government. Ini kerja industri ni berkenaan dengan kontrak. Bila cakap kontrak ni, kalau korang punya performance tak bagus, aku jadi bos, aku tak nak panggil kau lagi. Betul tak Cik Syafi? Ya, boleh saya tambah sikit? Boleh, teruskan. Maksudnya sesiapa yang masuk melalui Misa Academy dan SIRIM, peperiksaan JBK lulus, dapat slip exam, dengan slip exam tu dia dah boleh mohon pekerjaan. Okey. Di luar sana, bila ada kita ada slip peperiksaan tu, kita macam dijamin kerja lah. Dijamin kerja. Memang peluang pekerjaan ni banyak je. Boleh terangkan sikit? Dekat Malaysia ni? Ya, pekerjaan memang sentiasa banyak. Dia oil and gas sentiasa berkembang. Okey. Bukan setakat oil and gas saja. Dekat utility, dekat power generation. Betul. Railway mungkin bukan radiografi, dia ultrasonic atau lagi. Ada bidang-bidang. Dalam NDT ni ada 5, ultrasonic, radiografi, eddy current, magnetic particle dan satu lagi PT atau PT. Jadi semua tu ada bidang-bidang area yang masing-masing. Maksudnya kalau macam aerospace lain, dia punya method dia. Jadi macam radiografi testing ni ataupun RT ni, dia banyak ke arah oil and gas. Okey. Oil and gas berbanding industri yang lain. Okey, dia more to oil and gas, NDT-RT ni. Kalau kita nak dapat peluang lebih besar, kita kena ambil method yang lain lah. Maksudnya sekurang-kurangnya ada lebih dari satu method lah. Contohnya kita ambil ultrasonic, tambah satu lagi kan. Setelah dapat, kalau RT kita boleh lulus, apa salahnya kita ambil UT. Tapi ada duit lah sikit kan. Tapi saya nak tanyalah, saya nampak dekat sini bidang ni saya rasa memerlukan orang yang cekap, ataupun dia kena fokus dekat satu kerja ni. Dan tak rasa bahaya ke ambil budak yang tak ada SPA, tak ada A? Bila dia dah lulus tu, dia dah kira dah kompeten. Okey, kompeten. Dia tak perlu petikan lagi dah. Faham geng? Ada orang tanya macam mana dia jadi kapten ni kan? Siapa bagi bawa kapten kapal boleh langgar? Jabatan Laut geng. Tapi kalau korang tanya macam mana kapal apa ni pelantar minyak ni semua dibina, SIRIM bagi approve geng. Okey, aku rasa keluar kau dapat 6-7 ribu memang bukan kaleng-kaleng geng. Boleh kahwin dah dengan anak datuk. Okey, tapi tak apa, kita cerita lagi lah berkenaan dengan bersama dengan Cik Syafiq kita pada hari ni. Nak tahu lebih, mesti kau dah tahu kan, dah minat sikit kan. Bila cakap pasal duit dia minat. Tunggu dulu geng, ada cabaran-cabaran dia, bukan jumpa doyong. Okey, kita jumpa lagi We Create Industry Expert bersama Misa Podcast. Mudahnya kerja, korang buat susah. Banyak beza, banyak yang saya dapat lah. Yang perbezaan saya sebelum ni, saya helper. Dalam dunia oil and gas ni, saya helper sebelum ni. Sebelum saya join Misa dan Ranaku ni. Tapi Alhamdulillah, selepas saya tamatkan saya dengan Misa dan Ranaku ni, saya sekarang fitter. Juga sekarang ni, saya masih dalam fitter, tapi task force dah pemegang portfolio sebagai foreman. Kat situ saya dah banyak naikkan taraf kerja saya lah. Okay, sekarang purata, kalau ikutkan purata basic saya 6,200. Kalau purata kasar saya range sebulan 8,000 hingga 9,000. Paling tinggi saya dapat 10,200 sebulan termasuk OT. Saya dulu sebenarnya sebelum join Misa ni, saya tak terbayang yang saya akan boleh jadi fitter. Dan saya tak mimpi pun. Saya tak terfikir pun benda ni boleh jadi rate gaji saya ni sampai taraf sekarang. Sebelum ni saya cuma fikir, saya helper. CM saya kurang. Jadi saya pun ingat, okey, rate saya cuma sekadar fitter. Fitter sebelum ni rate saya cuma RM10. 1 jam RM10. Jadi average dapat 1 bulan lebih kurang yang cuma 2,000. Jadi saya tak terfikir benda tu boleh naik sampai sekarang. Sampailah saya beranikan diri untuk join Misa. Alhamdulillah benda tu betul-betul mengubah pendapatan hidup saya. Alhamdulillah lah. Kejap. Okay, alright. Guys. Anda bersama saya. Tadi baru orang telefon, dia dah tanya dah macam mana pula nak masuk program NDT-RT ni bersama dengan Misa Podcast. Tak sabar-sabar. Kejap geng, aku kena beritahu korang geng.
sebenarnya bila korang dah masuk dengan MISA Academy ni, mereka akan berkolaborasi dengan Akademi Sirim. Akademi Sirim ni bukan sekadar buat helmet, aku nak beritahu lagi sekali. Tetapi kita bersama dengan Cik Syafiee hari ni nak tanya, Cik Syafiee, boleh terangkan dekat anak-anak kat luar sana tu, adik-adik kita yang nak meminat masuk ni, apakah program latihan dia? Apakah diorang punya diorang punya struktur latihan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada dekat Sirim Academy bersama MISA? Okey, dia punya sebab nanti takut datang-datang pemain bola, datang-datang aku nak main bola, datang masuk akademi Sirim. Kita kena terangkan semua. Okey, modul dia memang saya dah terangkan sebelum ni. Dia adalah 40% adalah teori, 60% adalah praktikal, dan 3 hari peperiksaan. Jadi untuk menerangkan apakah yang boleh datang ke MISA Academy dan Sirim Academy ni, jadi bukannya setakat lepasan diploma ataupun lepasan degree, bahkan lepasan SPM pun boleh, ataupun lepasan tahfiz pun boleh. Asalkan dia ada kesungguhan dan minat dan sedikit matematik, asas matematik kena yang kuat lah. Asas matematik yang kuat untuk membuat NDT-RT. Maksud dia non-destructive testing dalam bidang RT itu radiographic testing. Kalau cakap benda ni berkenaan dengan sinar-sinar ni kan, radioaktif, tak bahaya ke Cik Syafiee? Jadi bila kita di Sirim nanti kita akan ajar bekerja dengan selamat. Safety first. Betul. Jadi sinaran tu kita kenal pasti, seperti mana electrical kita tahu tak boleh rasa, tak boleh kita tak nampak electrical, tapi kita ada kursus yang selamat lah. Jadi sama juga dengan dalam bidang radiography testing. Walaupun sinaran ni berbahaya, tapi kita diajar bekerja dengan selamat. Dan sentiasa safety first lah. Sebenarnya nak cakap kau makan sekarang pun dah bahaya dah kan. Bila cakap pasal kerja ni, jangan cakap doktor kerja payah, kerja kapal jangan cakap lah kan, 50 laut 50 darat. Jadi sama juga dengan NDT ni kan. Kalau kau dah masuk, mereka akan ajar pasal safety first. Sebenarnya benda ni Mak Saleh cukup menekankan lah. Kalau negara Eropah ni, mereka kalau buat kursus dengan diorang cukup menekankan safety, sampai kita boleh dibuang keluar daripada kelas kalau kita tak dapat follow diorang punya instruction berkenaan dengan safety. Because safety and security diorang no tolerance lah untuk mereka. So macam mana pula dengan Sirim ni? Sebab saya dari kecil dengar Sirim, oh helmet ni ada Sirim ni, kena beli ni. Jadi boleh terangkan apa kualiti-kualiti Sirim ni yang sampai hari ni bertapak dekat Malaysia? Di Sirim kita mengajar, di mana kursus yang disediakan adalah peluang pekerjaan di luar memang cerah. Bagi kursus-kursus yang peluang pekerjaan di luar kurang cerah, jadi kita kurang fokus benda itulah. Kita lebih tumpu pada macam contohnya radiography testing, kerana di luar sana permintaan dia tinggi. Kerana yang kompeten lulus sentiasa akan upgrade. Masing-masing yang ada dalam pasaran akan jadi supervisor, akan jadi boss, manager. Jadi ruang-ruang yang kosong ni adalah mana dia orang tinggalkan, jadi naik dia punya pengalaman, dia orang akan naik jadi boss, jadi dia akan manager. Jadi ruang yang kosong tu diambil oleh orang yang baru. Sentiasa kosong. Tadi ada seorang nama dia Ali bin Fakrul. Si Fakrul ni memang Fakrul lah dia ni. Dia ni ada 1 A je. So bila dia buat sijil, korang kena ingat lah, dia tak sama dengan buat diploma dan degree dan juga ataupun sebagainya. So korang kena mula dari sijil. Ini yang ditawarkan. Betul Cik Effie? Daripada sijil, diorang macam mana? Ini adakah satu proses pembelajaran yang berterusan? Betul. Setelah dia lulus ke tahap 2, dia boleh mengambil mula tahap 1 dulu ke tahap 2 terus? Untuk program MISA dan Sirim ni kita bagi 1 dan 2 kombinasi. Combine. Kena cakap baru tu combine. Itu yang 23 hari. Untung kan buat combine 26 hari kan. Bukan senang ni. Betul. Untuk kalau nak bertahap ni, kita nak ambil di luar sana yang diperlukan adalah yang tahap 2. Tahap 2. Yang banyak kekosongan dan perluan tinggi di luar sana adalah tahap 2. Kalau tahap 1 ni asisten je. Jadi asisten ramai yang betul. Jadi bila korang masuk dalam industri ni, kerja ni korang dalam masa sama pembelajaran berterusan untuk kenaikan pangkat. Betul. Sama lah mana-mana dalam industri saya perkapalan pun kita orang macam tu juga. Belajar 5 tahun, lepas tu buat kelas,
masuk naik pangkat, buat kelas naik pangkat, belajar balik. Bekerja dah belajar macam itulah. Jadi otak korang jangan duk kena ketum semua. Otak kena simpan juga, jangan tunjuk sangat bodohnya. Tapi tak apa, aku dah nampak dah mesti ramai nak tahu pasal NDTRT. Sebut betul-betul NDTRT. Kita akan bersama dengan Cik Syafiee lagi untuk tanya dengan lebih, geng, berkenaan dengan NDTRT ni dan joining training ni. Macam mana, lasak tak? Kau nampak muka baik kan? Kita tak tahu kan, demo tak kenal barai boh. Okey Cik Syafiee, sepanjang Cik Syafiee menjadi tenaga pengajar lah, saya tampak dekat sini 30 tahun memang arif dalam berkenaan dengan NDTRT. Bila cakap ni orang Melayu kita ni, kerja ni umur pendek lah kan, kita duduk belakang panel boleh jadi mandul lah apa, macam-macam mitos dan juga orang gembar-gemburkan. Sepanjang pengalaman Cik Syafiee macam mana? Dia sama juga dalam medical, jururadiografi tu, tengok okey dia. Dalam medical dia lagi perubatan dengan doktor, ada kan? Betul. Jadi kita sebut dalam industri ni dia ada Profesor perubatan berkala 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Benda ni kita kena bagi tahu. Dalam industri oil and gas dan juga berkenaan dengan oil and gas ni, main bawah ni adalah NDT, perkapalan, chemical dan banyak-banyak lagi lah. So MISA ni dia sekarang tengah buka NDTRT ni. So dia berkolaborate dengan pakar-pakar daripada SIRIM sendiri. Dan SIRIM sangat baik hati, diorang terus bagi tahap 2 terus. Tu tadi saya tanya, mana satunya? Dah telan ke? Rupanya 1 dan 2 combine kelas. Kau untung keluar-keluar dapat 7,000 baik. Tak payah kau nak pakai baju suku. Aku beli cash terus Honda Civic esok, geng. Okey, tapi tak apa Cik Syafiee, kita nak tanya sikit lah. Ada tak pengalaman selama belajar, budak tu datang balik cari, Cik Syafiee, saya nak belanja Cik Syafiee, sekarang gaji saya RM40,000 lah. Ada tak macam mana selama jadi tenaga pengajar? Yang bab tu memang susah sikit lah. Sebab kita nak jumpa pun susah. Dia orang sibuk bekerja kan. Contoh misalnya offshore dia naik 2 minggu. Lepas tu balik darat 2 minggu dia dengan keluarga dia. Okey, dalam satu projek kan, NDTRT ni berapa orang? Dia tim. Satu tim 3 orang. 3 orang. Yang ni level 2 ni jadi leader, ketua. Dia assistant dia 2 orang. Antara 2 atau 3 orang. Untuk projek bersama ni. Macam ni satu macam offshore tu dia perlukan 4 tim. Okey. Jadi 4 kali 3 lah. Mereka hanya cek besi saja. Betul. Sebab ada banyak dah info-info daripada belah Borneo tu mesej saya, dia orang cakap kapal dia orang semua dah crack. Saya nanti nak panggil Cik Syafiee punya tim macam mana, tengok sikit kan. Tapi sebenarnya benda ni bukan melibatkan apa pun. Dia orang kacau saya je. Tapi memang betul lah, dia tunjuk gambar kan, kapal tu bila tengah di dalam ombak nampak crack. Macam mana dia orang welding aku tak tahu. Itu sebab dia orang tak lalui proses NDTRT. Itu dia bos, demo. Okey, tak apa, kita akan sambung lagi berkenaan dengan career dan juga pembelajaran dalam kursus NDTRT. Dia satu benda yang sangat baru dan sangat menarik, menjanjikan gaji yang lumayan. Guys, aku nak beritahu, kalau korang dapat grab benda-benda orang yang pertama kan, awal kan, korang akan jadi pioneer satu hari nanti. Kita jumpa lagi. We Create Industry Expert. Kita jumpa mudahnya kerja. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Hello guys. Bersama saya CEO Kapal dalam MISA Podcast. We Create Industry Expert. Mudahnya kerja, geng. Sekarang takak aku bercerita berkenaan dengan NDTRT. Kalau korang tak gerti nak ambil peluang, engkau antara orang-orang yang rugi duduk kat Malaysia bila dah ada peluang-peluang macam ni. Dah lah belajar lebih kurang macam tu je. Keluar 7,000 kan. Aku dulu keluar gaji aku 1,800 je.
tahun 2000. And Ford engineer pusing dunia gaji 1,800. Engkau orang semua musibat dapat 7-8 ribu. Tapi korang kena faham, benda ni korang perlukan medical Medical korang kena fit. Selagi sekali seorang apa cakap medical, tadi Cik Syafiee pun cakap dia ada proses medical yang korang kena pastikan tubuh badan yang sihat. Dan tak boleh ada sakit-sakit lah. Sebab bila bekerja dekat dalam industri oil and gas ni semua, kalau jadi apa-apa bukannya terus boleh pergi jumpa doktor, naik helikopter dan sebagainya. Ambil masa, sempat lagi kau menghembuskan nafas terakhir. Okey, tapi tak apa, kita nak tanyalah sikit. Kali ni, dalam blog kali ni, kita ada rapid test. Saya tadi benda apalah rapid test. Rupanya rapid test kita akan tanya dengan expert kita, iaitu Cik Syafiee ataupun Haji Syafiee kita daripada SIRIM. Kita SIRIM Academy. Boleh kita tanyakan pada Cik Syafiee berkenaan dengan soalan-soalan yang kena pantas jawab supaya mereka nampak Cik Syafiee adalah seorang yang tenaga pengajar yang power di dunia. Boleh? Okey, boleh? Okey, sekarang dah kita masuk dalam segmen yang paling gempak lah sebenarnya. Kira ini gempak habis lah kan. Tak ada kat podcast mana-mana kan. Ini je ada bersama dengan CEO Kapal. Okey, kita bersama dengan Rapid NDT RT nak tanya sikit lah dengan laju, kalau boleh dengan Cik Syafiee. Jawab jujur je. Okey, jawab jujur. Ada dalam kepala otak, pam. Ada kepala otak, pam. Okey, apa misconception terbesar dalam bidang NDT? Biasanya dia orang akan ingat NDT ni kerja dia perlukan pengalaman, tapi dalam NDT ni dia perlukan sebenarnya lulus dulu. Bila lulus peperiksaan berserta 6 bulan pengalaman, dia dah layak bekerja di luar. Jadi dia tak memerlukan budak-budak degree semua kan? Tidak. Tapi kalau budak degree nak? Contohnya budak-budak yang ambil degree separuh jalan tak habis. Dia orang otak dia bagus kan. Sebaiknya dia ambil NDT RT ni, sebab lepas NDT RT dia ada satu lagi peringkat. Kita boleh ambil RPO. Okey. RPO tu pun memang gaji dia dijanjikan dengan gaji dia besar lah. Di mana bidang lagi yang tak ada SPM tapi dia yang ada SPM tapi dia lepasan universiti tak habis, yang tu pun bagus. Golongan-golongan tu. Ataupun mungkin dia tak ada SPM, memang dia pandai matematik, dan dia ada kemahuan. Jadi memang dekat sini jalan ada jalan lah untuk kita meneruskan hidup sebagai anak Malaysia. Okey, bukan anak Zimbabwe. Okey, kerja paling mencabar yang pernah Cik Syafiee lalui? Kerja paling mencabar ni memanglah apa-apa kerja memang mencabar kan. Tapi saya nampak NDT ni mencabar sikit daripada safety kena jaga. Mungkin kau punya PPE ni semua mesti dia punya level lain sikit. Yalah, kita kena ikut PPE, memang betul lah kena ikut lah kan. Dan safety adalah paling utama sekali lah. Dalam NDT RT ni, kalau kita peperiksaan kita langgar safety pun kita tak lulus. PPE. Sebelum tu aku nak cakap Personal Protective Equipment. Nanti orang cakap, benda apa PPE? Kawan aku namanya PPE orang panggil. Ini Personal Protective Equipment. Okey, teruskan Cik Syafiee. Macam contohnya kita ambil lesen memandu kenderaan JPJ. Kita tak pakai tali pinggang. Jadi pegawai JPJ yang sebelahnya akan suruh kita turun ataupun turun tempat-tempat. Jadi kita fail kerana tak pakai tali pinggang. Safety. Jadi dalam bidang NDT ni, kalau kita langgar safety dia, memang fail lah untuk peperiksaan. Di alam pekerjaan pun sama lah. Kalau kita langgar juga, kita akan menerima kesenaran yang berlebihan lah. Okey, kalau gitu lokasi paling ekstrim yang Cik Syafiee pernah bertugas? Paling ekstrim di Vietnam lah. Di Vietnam Vietnam. Dia Petronas, macam Petronas lah, tapi dia PTSC. Dia PV gas. PV gas. Jadi sana segi makanan lah. Makanan itu mencabar semua bagi orang Malaysia. Makanan halal kan. Makanan halal lagi. Tapi kerja ni memang semua ada risiko. Kita kena hadapi lah. Kita kena teruskan lah. Cuma kita kan kalau segi makanan ni, kita makan kurang, jadi kerja kita lemah. Jadi makanan halal lah. Sebenarnya makanan ni antara moral support bila korang bekerja tau. Kalau macam bidang saya, kapal dapat tukang masak yang hawau, memang kita orang down. Kita orang akan tunggu nak balik pelabuhan. Kita terus kepada soalan terusnya. Kalau bukan NDT, Cik Syafiee kerja dalam bidang apa? Sebelum ni memang NDT tak, kalau tidak. Kalau tidak nak jadi askar ke?
Lain saya tak nampak lah. Saya nampak NDT je. Nampak NDT. Kira-kira lahir perut mak saya nak jadi NDT expert. Macam tu lah Cik Syafiq lebih kurang. Macam tu lah. Allah gila kan. Jarang jumpa orang macam ni geng. Macam saya tak terfikir lagi lah saya akan jadi seorang pelaut. Tetapi Cik Syafiq dia terus lahir-lahir budak-budak dia dah tahu dah NDT. Kira Cik Syafiq family mak ayah yang berpendidikan tinggi juga ke? Dia benar NDT ni dalam bidang dalam silibus universiti ada. Sebab kebanyakan lah ni saya cakap lah, budak-budak kita tercicir tak tahu banyak pasal info-info pengurusan pengajian selepas SPM ni, sebab mak ayah diorang tak banyak berilmu, jadi mereka pun tertinggal. So bila orang lain dah ke depan, sebab family tu mak ayah dia orang tahu kat mana nak sumbat anak dia, kat mana nak masukkan, kat mana nak apply. Betul. Jadi budak-budak kita ni banyak tertinggal. Jadi lepas saya buat TikTok tu baru saya nampak benda ni lah. Dia cakap macam mana ni, saya dah umur 27, saya dah umur 35. Saya kata pendek kata kau dah salah pilih bidang. Guys, bagi saya pada semua yang melihat ni, benda paling penting dalam hidup kau sebagai manusia adalah masa kan. Bila masa tu dah korang umur 40, dia tak boleh nak dipatahkan balik semula, dan korang nak apply balik nak jadi NDT ke, nak jadi CEO kapal, nak jadi chief engineer. So masa muda ni grab peluang yang ada dan jadilah seorang yang berjasa nanti. Okey, kita terus pada kalau bukan NDT, skill paling penting untuk berjaya dalam bidang NDT. Apa yang kena ada oleh adik-adik kat luar sana kalau dia orang nak kerja dalam NDT? Gaji masuk ni itu starting 7,000 kan. Kalau 10 tahun dah kerja macam saya, tak 70,000 kau. Apa macam mana Cik Syafiq? Apa skill yang kena ada? Tadi dah dalam NDT RT ni dia lebih kemahiran. Lebih kemahiran. Jadi kena ada sedikit nilah, jangan lembik badan kita kan. Jadi dia punya medical kena fit. Mata kena guys. Ujian mata. Ada ujian mata. Kita kena pergi di klinik mata dengan form yang kita sediakan. Kena buat ujian mata lah. Ujian mata. Jadi pendek kata kat sini medical korang kena fit lah. Dan juga saya rasa kejujuran. Sebab ini korang spek barang tau. Inspect barang ni sekali kadang kau tutup mata ada 10 bandar lagi kasih jalan lah. Lepas tu buat bangunan runtuh geng. Takkan kau kesian musibet sebab orang tak bertanggungjawab macam kau. Jadi memang Sirim ni baik guys. Aku kena bagi tahu juga benda-benda bagus kan. Sirim je helmet. Ada NDT ni, korang je yang tak tahu. Okey, kalau korang rasa kita teruskan, pendapat anda NDT ni kerja mudah atau susah Cik Syafiq? NDT ni nak kata mudah pun tak juga kan, tapi dia boleh dikatakan satu peluang atau bidang yang kena ceburi lah. Yang ringkas lah saya nampak. Sebab belajar dalam bidang lain korang 3 tahun diploma. InsyaAllah kalau kita belajar, kita masuk bidang ni, bila minat nanti dapat duit mesti minatnya. Guys, itu adalah kata kunci keramat daripada seorang expert. Dia macam tu juga kan. Saya ada satu sepupu, aku cerita sikit. Sepupu saya ni diarahkan oleh bapak dia ambil duit 40,000 pergi jaga lembu. Dia tak nak. Dia beli lembu, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak ada rasa cinta pada binatang. Budak KL sekali masa hari raya dia dapat jual lembu tu triple geng. Sekali dapat duit tu dia bagi bapak dia 120,000. Bapak dia kata, buat duit apa ni? Yang bapak bagi tu saya dah jual lembu. Tu bukan duit aku, duit kau. Sekali dia dapat duit yang banyak tu, dia menjadi seorang toki lembu yang berjaya dekat area yang dirahsiakan lah dekat Selangor. Jadi sama juga geng. Anak-anak muda kita ni, diorang dah nampak duit, diorang akan rasa okey, ini aku boleh lah ni. Kahwin ni boleh dah pakai Y suku. Boleh lah, tak kisah. Aku tak tahu kau orang suka apa. Masa saya masa dulu dah nampak gaji, saya bagi mak dulu nak dapat keberkatan. Okey? Halal lagi thayyibah. Okey. Dan gaji paling lumayan setakat ni Cik Syafiq atau Haji Syafiq pernah lalui, yang pernah dengar dalam bidang ni? Dia dalam paling lumayan lah. Dia dalam oil and gas ni industri, dia ada kategori offshore, tapi onshore juga dia ada peluang untuk turnaround ataupun TA. TA ni turnaround biasanya kita akan kerja 12 jam. Jadi gaji yang saya pernah dengar daripada turnaround dengan adanya NDT RT ni boleh mencecah belas-belas ribu. Maksudnya gaji basic dia dan juga allowance turnaround, overtime semua tu boleh mencecah ke 12,000 dan ke atas. Okey, 12,000 dan ke atas. Berapa tahun kerja tu untuk dapat 12,000? Bila dia kira dulu kita dah layak, kita dah kompeten. Bila kompeten tu kira dah boleh lagi penuh lah. Tapi kadang-kadang Cik Syafiq, kita kena bagi tahu apa itu sijil kompetensi.
Bagi mereka nak tahu ni, sijil kompetensi ni hanya akan dikeluarkan oleh jabatan-jabatan dekat Malaysia saja, oleh expert-expert. Macam dalam bidang perkapalan, Jabatan Laut, dalam bidang inspection daripada pihak SIRIM. So mereka ni ada tenaga-tenaga pakar yang mereka akan buat ujian memastikan anda ni layak, kompeten untuk bergelar sebagai seorang inspektor. Betul? Betul. Jadi bukan senang lah nak dapat sijil kompeten tu. Saya pun komputer pun. Kita tahu kat welding motor tu. Itu motor kau simpan kat motor kau. Sebab ini kita nak welding buat bangunan 7-18 tingkat macam KLCC dan juga pelantar minyak kat tengah laut tu. Kadang-kadang terfikir kat macam mana dekat bawah tanah. Dekat dalam dasar tu diorang guna sistem yang sama ke? Dekat dalam dasar tanah ni, piping ni. Untuk radiografi dia tak sesuai dalam untuk underground. Okey. Maksudnya dalam air lah. Okey. Yang underwater dia hanya method yang lain tadi. Atau sonic tu sesuai lah. Ya. Lagi satu sekarang diorang pakai ROV untuk buat inspection. Macam hari itu saya pergi Turkmenistan tu, ROV diorang jalan lah. Satu hari 4 km, satu hari 4 km. Jadi ada 300 km baik. Aku 3 bulan tak habis. Jadi kerja tu akan ada. Yang saya nak sampai, kerja tu continuous ada. Kerja tak putus kan bila cakap pasal maintenance. Jadi korang dapatlah sedikit berkenaan dengan NDTRT daripada Cik Syafiee kita daripada SIRIM Academy gang. Terima kasih banyak Cik Syafiee. Ada apa-apa yang Cik Syafiee nak tambah tak? Mungkin kita mulakan dengan kenapa di SIRIM Academy dan MISA Academy ni kita mulakan dengan NDTRT. Dia ada 5 NDTRT, NDTUT, MTPT, 5 sebenarnya. Jadi kenapa kita mulakan NDTRT? Kerana NDTRT ni di luar sana permintaan pasaran tu lebih tinggi berbanding yang. Jadi bila kita lulus dengan NDTRT, yang lain-lain method kita insya-Allah lebih senang je. Jadi kalau kita nak tukar bidang pun tak ada masalah. Okey. So sebenarnya diorang ada silibus lain untuk inspection lain. Jadi NDTRT salah satu. Bila korang dah jadi expert kat sini untuk buat kursus-kursus lain dan melengkapkan diri sebagai korang seorang inspektor ataupun safety lah, berkenaan dengan safety lah, inspector safety, quality control gang. Jadi bila kau sign baru terciptanya satu bangunan, satu pelantar minyak dan sebagainya. Dan saya yakin benda ni juga terlibat dengan sistem automobil, kereta-kereta sama juga. Tapi mereka dalam lain lah, mungkin lagi kecil skop dia. Sebab ni kita cerita pasal sembang 28 juta ke 80 juta gang, bukan sembang 1 juta je. Sebab kita buat pelantar minyak, jadi dia bermain dengan besi-besi. Macam mana pula tak karat tengah-tengah laut? Nanti kita akan cerita lagi. Terima kasih banyak Cik Haji Syafiee kerana sudi sangat bercerita sikit berkenaan dengan orang. Orang tanya saya, NDT ni nak masuk kerja apa boh? Kau orang ni dah masuk belajar tak tahu nak kerja apa. Guys, kau tengok dulu gaji, lepas tu kau tempatkan diri. Apa-apa pun dalam hidup ni, benda yang paling susah adalah permulaan. Betul permulaan. Bila lama-lama kau dah pandai simpan duit, pandai jaga keluarga, lama-lama kau akan rasa selamat. Itulah guys. Terima kasih lagi sekali kepada Cik Syafiee kita yang sudi menumpahkan sedikit pengalaman 30 tahun bosku dalam bidang NDT ni. Saya nak minta satu je lah, selaku lagi berumur dan pengalaman daripada saya, tolong beritahu dekat semua anak-anak yang sedang menonton kita punya podcast ni, MISA Podcast ni. Kita nak bagi mudahnya kerja. Kita tengah mencipta pakar-pakar untuk Malaysia. Boleh cerita kalau berminat? Okey, NDTRT ni kenapa kita kena ambil? Sebab peluang pekerjaan di sana luas dan yang utamanya menjanjikan gaji yang agak baik lah berbanding dengan dengan kaedah-kaedah yang lain. Jadi kenapa mengambil khusus NDTRT ni di MISA Academy dan juga SIRIM Academy adalah satu tak ada lain kerana peluang di sana tu kena rebut. Kalau kita tak rebut, orang lain akan rebut lah. Itu je. Ataupun satu ketika nanti foreigner seperti dari India yang pandai bahasa Inggeris, yang pandai matematik, dia akan ambil tempat-tempat kerja tempatan ni. Jadi apa salahnya masyarakat kita, rakyat kita ambil dulu. Betul. Saya pun setujulah dengan kata Cik Syafiee ni. Bagi makan ke anak kita dulu. Jangan kita ibarat kera di luar disusukan, anak sendiri dia nak dirikan atau tak bagi makan. Jadi kalau mereka yang berminat dapat rebut peluang ni. Betul. Kenapa? Memang ada pakar-pakar dan diorang ni semua pandai bahasa Inggeris. Kita kena lawan. Ada satu orang ni tak tahu bahasa Inggeris pun, diorang pergi belajar bahasa Inggeris untuk pergi dapatkan belajar ni, kerja ni. Saya harap korang bersama ni dapat sedikit. Memang sentimental sikit sebab aku nak mentarbiahkan anak muda. Tak cukup dengan saya seorang, saya kena bawa orang-orang macam Encik Syafiee ni terangkan berkenaan dengan industri ni.
Jadi guys, jangan buang masa, tolong subscribe supaya kau nak kita orang dedahkan berkenaan dengan maritim. Apa lagi? Tolong subscribe dan juga tekan butang link tu supaya kita dapat naikkan rating podcast ni. Sebab podcast ni tak ada cerita dekat mana-mana lagi. Mungkin cerita-cerita yang tak pernah korang dengar dekat mana-mana podcast, tapi korang akan dengar kat sini. Bukan sekadar ilmu, tetapi jadilah orang berilmu. Saya Siok Kapal, kembali bersama anda pada episod yang akan datang dengan orang-orang yang hebat untuk kita dedahkan macam mana kau nak kerja dan hidup selamat di masa depan. Jangan merempit, jangan isak dadah. Assalamualaikum.